Lepas aku keluar dari asrama tu, aku ingat semuanya akan kembali normal. Aku pindah tempat lain, bilik lain, suasana lain. Tapi pada malam pertama, bunyi tu muncul balik. Perlahan, macam orang berjalan tanpa kasut. Aku bangun dan dengar betul-betul. Tapi tak ada siapa. Masa tu aku mula rasa bunyi ni bukan ikut tempat. Ia ikut aku. Setiap kali aku cuba tidur, bunyi tu muncul antara sedar dan lena. Aku tak boleh pastikan sama ada aku dengar atau aku ingat. Tapi setiap malam, bunyi tu jadi makin dekat. Bunyi tu mula datang setiap malam. Biasanya bila semua orang di asrama dah betul-betul tidur. Saya selalu dengar tapak kaki yang tak sepatutnya ada. Kadang dari hujung koridor. Setiap kali saya buka pintu, udara terasa lain. Sejuk, tegang. Bunyi itu selalu dekat bila saya seorang. Senyap, tapi jelas. Kadang saya rasa ada yang memerhati, tapi tak nampak. Saya cuba tidak fikir, tapi bunyi itu tetap ada di telinga saya. Setiap malam ia datang di tempat yang berbeza, tak menentu. Kadang-kadang saya boleh dengar suara berbisik, tapi tak jelas apa katanya. Saya cuba merekodkan bunyi itu, tapi ia hilang bila orang lain ada. Bunyi itu masih datang, setiap malam, tak kira siapa ada. Malam tu bunyinya lain sikit. Ia lebih dekat dari biasa. Terlalu dekat untuk saya abaikan. Saya berdiri lama di depan pintu. Tak berani buka tapi tak boleh lari. Saya berhenti cuba cari punca bunyi itu. Sebab setiap kali saya ikut arahnya, saya sedar sesuatu. Bunyi itu tak pernah bergerak. Yang bergerak cuma saya.